Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review phone terbaik untuk yang bawah 1005. Jadi hari ni kita akan teruskan untuk yang bawah 2K. Tapi untuk yang bawah 2K ni kita tak pilih phone yang offer specs yang paling power. Sebab saya perasan ramai pengguna yang lebih prefer brand yang reliable daripada phone yang ada specs yang sangat tinggi. So kalau korang nak cari phone bawah 2K lepas tu nak ada memory yang besar, video ni memang dibuat khas untuk anda. Sebab saya dah pilihkan phone yang ada memory 512 bawah 2K dan korang pun boleh beli phone ni dengan harga lebih murah guna YouTube Shopping. So tanpa membuang masa, inilah senarai 7 telefon terbaik bawah 2K yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2026 ni. Yang ketujuh, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A57 5G. Sebelum ni, phone ni dijual pada tanda harga RM2699, tapi sekarang kita dah boleh dapat phone ni dengan harga bawah RM2,000. Phone ni dia ada skrin AMOLED 6.7 inci yang nampak terang, ada refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada memory 512GB dan 12GB RAM, dan phone ni juga dapat 6 kali OS update dan 6 tahun security update. So, kalau korang nak cari phone yang ada memory yang besar lepas tu nak dapat banyak kali OS update, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak ada feature tahan lasat yang ada pada phone lain. So kalau korang nak gunakan dia untuk kerja-kerja office tu memang tak ada masalah. Tapi kalau phone korang selalu jatuh, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang keenam, kita akan berikan kepada Oppo Reno 14 5G. Sebenarnya sekarang dah ada keluaran Oppo Reno 16, tapi Oppo Reno 14 ni masih berbaloi lagi walaupun dia adalah model tahun lepas. Phone ni dia ada skrin 6.59 inci yang rasa compact, ada memory 512GB dan 12GB RAM, ada bateri 6000mAh yang agak tahan, dan phone ni juga ada sensor Sony yang agak baik. So kalau korang nak cari phone yang ada memory yang besar lepas tu nak kamera yang cantik, mungkin korang pun boleh pilih Oppo yang ni. Cuma janganlah expect tinggi sangat lah, kamera dia boleh zoom jauh-jauh macam Oppo F5 X9 sebab harga dia cuma bawah 2K aja dan bukannya phone RM4,000. Yang kelima, kita akan berikan kepada Vivo V60 5G. Telefon Vivo ini adalah model tahun lepas, tapi specs dia masih power lagi kalau kita compare dengan Vivo V70 yang baru itu. Phone ni dia ada skrin 6.77 inci yang agak besar, ada bateri 6500mAh yang agak tahan, support fast charging 90W yang sangat laju, dan phone ni juga ada features tahan lasat dan tahan air. So kalau korang nak cari phone yang ada kamera yang cantik lepas tu nak ada features tahan lasat, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma saya perasan sekarang dah ada jenis yang clone dah jual dekat market online. So kalau korang nak beli phone ni, better korang cari dekat trusted seller ataupun beli dekat Vivo official store. Yang keempat, kita akan berikan kepada Realme 16 Pro 5G. Telefon Realme ni sebenarnya adalah sub-brand daripada Oppo, cuma bateri dia adalah lebih tahan sikit dan phone ni juga ada skrin yang lebih besar. Phone ni dia ada skrin 6.78 inci yang nampak terang, ada memory 512GB dan 12GB RAM, ada bateri 7000mAh yang sangat tahan, dan phone ni juga ada kamera 200MP yang nampak terang. So, kalau korang nak cari phone yang ada skrin yang besar, bateri yang tahan dan ada kamera yang terang, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma chipset dia memang rasa kurang power sikit kalau kita compare dengan Oppo Reno 14 5G. Tapi untuk kegunaan harian, sebenarnya kita tak akan rasa banyak perbezaan walaupun AnTuTu score dia jauh lebih rendah. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Telefon Redmi memang terkenal dekat market Malaysia sebab mereka selalu menawarkan specs yang lebih baik dan harga dia pun agak mesra bajet. Phone ni dia ada skrin 6.83 inci yang sangat besar, ada memory 512GB dan 12GB RAM, ada bateri 6500mAh yang agak tahan, dan phone ni juga support fast charging sehingga 100W. So, kalau korang nak cari phone yang ada memory yang besar lepas tu nak ada features tahan lasat, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma design dia, I rasa memang kurang premium sikit kalau kita compare dengan phone Oppo dan Vivo. Tapi untuk ketahanan phone, Xiaomi memang confident dengan phone ni dan Xiaomi juga berikan warranty yang lebih lama kalau kita compare dengan brand yang lain. Yang kedua, kita akan berikan kepada Poco X8 Pro 5G.
Sebenarnya kita dah boleh dapat phone ni dengan harga bawah RM1,500, tapi yang bawah 2K ni kita dah boleh dapat yang memori 512GB. Phone ni dia ada skrin 6.59 inci yang rasa compact, ada bateri 6500mAh yang agak tahan, support fast charging 100W yang sangat laju, dan phone ni juga guna Dimensity 8500 Ultra yang cukup power. So kalau korang nak cari phone bawah 2K lepas tu nak ada specs yang value for money, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia tak ada kamera telefoto yang ada pada phone Vivo dan Oppo. Tapi kamera dia masih kira okey lagi dan padanlah dengan harga yang ditawarkan itu. Yang pertama, kita akan berikan kepada Honor X9D 5G. Sebenarnya telefon ni dia tak offer specs yang paling power dekat segmen ni, tapi telefon ni memang sangat reliable dan phone ni juga adalah antara phone yang paling laris dekat market Malaysia. Phone ni dia ada skrin 6.79 inci yang agak besar, ada memori 512GB dan 12GB RAM, ada bateri 8300mAh yang sangat tahan, dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So kalau korang nak cari phone yang tahan lasak, bateri besar dan ada free smartwatch, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma chipset dia memang kurang power sikit kalau kita compare dengan Poco X8 Pro. Tapi pengguna Malaysia lebih prefer phone yang reliable walaupun chipset dia bukanlah the best dekat segmen ini. So itulah 7 telefon terbaik bawah 2000 yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2026 ni. Dan kalau korang nak beli phone Infinix, iQOO ataupun yang lain dengan memori 256, korang pun boleh klik produk link yang saya tag dalam video ini untuk dapatkan harga yang lebih murah. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.